Spek dia lebih kurang sama je, tapi harga dia tu ketara sangat. Kenapa Oppo buat macam ni? Nak beli phone Android, iPhone, tablet ataupun aksesori, beli terus di factorymobile.my, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, kembali lagi. Video lepas aku dah unboxing siri terbaru daripada Reno, Oppo Reno 16F dan Oppo Reno 16 5G. Jadi dalam video ni menjadi persoalan aku, apa yang membuatkan model ni berbeza? Kalau aku tengok secara mata kasar, sebenarnya spek dia lebih kurang sama saja. Tapi harga tu agak ketara sikit. Jadi pening lah yang mana patut korang beli. Jadi dalam video ni, jom aku tunjuk comparison sikit untuk memudahkan korang pilih antara dua model ni. Yang pertama semestinya design pada Reno ni. Kalau kita tengok, memang Oppo masih kekalkan identiti Reno pada Reno 16 siri kali ni. Tapi kelainan sikit yang mana Reno kali ni korang boleh dapat 3 variant finishing dekat back panel belakang ni. Macam contoh yang aku pegang, ada satu port white yang nampak efek 3D, dan satu lagi ni adalah Dream Purple yang ada efek macan aura dekat belakang ni. Dan satu lagi efek yang kosong, lebih minimalis, sesuai untuk korang yang suka lebih minimalis dan lebih clear. Untuk ni korang boleh pilih warna dan finishing dekat belakang ni berdasarkan kesukaan korang macam mana. Dan untuk video memang berbeza. Reno 16 lebih compact, yang mana saiz dia lebih kecil, 6.3 inci, dan berat lebih kurang 188 gram. Secara personalnya aku memang lebih sukakan Oppo Reno 16 5G ni sebab dia lebih compact dan sangat sesuai dengan saiz tangan aku berbanding dengan Oppo Reno 16F. Walaupun perbezaan dia sedikit sahaja, dalam sekitar 0.27 mm macam tu saja, dengan berat pun sekitar 195 gram. Walaupun saiz dia lebih besar, aku tak kata tak best pegang sebab boleh bezakan sendiri. Perbezaan ni memang sikit saja, tapi untuk tangan aku secara personal memang aku suka yang 5G ni lah. Dan yang paling penting bagi aku, kedua-dua ni hadir dengan ketahanan yang baik untuk air dengan RP69. So maksudnya kalau korang masuk dalam air hujan ataupun sebagainya, keselamatan tu lebih secure lah pada dua-dua model ni. Jadi persoalan dekat sini, korang lebih suka saiz yang mana dan design yang mana. Seterusnya kita masuk bak skrin pada Reno 16 kali ni. Macam aku cerita awal-awal tadi, kedua-dua model ni datang dengan saiz skrin yang sangat berbeza. Tapi untuk jenis skrin datang dengan AMOLED 120Hz, macam kita boleh expect, pengalaman untuk korang scrolling, warna, dia punya brightness memang best untuk korang layan dan memang best untuk jadikan sebagai telefon harian. Tapi untuk menjawab persoalan comparison antara dua model ni, kalau korang suka layan skrin yang lebih besar, better ambil Reno 16F. Tapi kalau cukup untuk saiz yang macam ni, macam ngam dekat satu tangan, ambil je Reno 16 5G ni. Poin seterusnya semestinya prestasi kepada Reno 16 ni. Untuk Reno 16 ni baru kita nampak perbezaan yang sangat ketara, yang mana Reno 16 5G ni menggunakan Snapdragon 7 Gen 4 yang lebih berkuasa, manakala Reno 16S menggunakan MediaTek Dimensity 7300 energy. Kedua-dua dia memang laju untuk penggunaan harian macam TikTok, Facebook, WhatsApp atau anything, dan tak ada masalah langsung. Tapi yang memberi perbezaan ketara bila korang masuk bab game ni, yang mana Reno 16 5G ni bagi performa yang lebih baik untuk korang layan game dalam tempoh yang lama dan setting yang lebih tinggi. Dan dia cakap pasal setting yang lebih tinggi, aku test pada kepanasan 20 minit ke 30 minit, kita boleh nampak Reno 16 yang 5G ni lebih power untuk kawal suhu berbanding Reno 16F ni. Seterusnya semestinya kamera pada kedua-dua model ni. Untuk Reno 16F dan Reno 16 5G ni hadir dengan 50 megapiksel. Nampak memang sama. So kita boleh expect hasil untuk kamera main dia memang hampir serupa. Tak nampak sangat perbezaan kalau korang shoot dalam outdoor ataupun indoor. Yang membezakan dia ialah pada telefoto. Bila korang masuk bab telefoto, Reno 16 5G ni lebih power lah berbanding Reno 16F ni. Dan dynamic range dia lebih baik, dia punya detail lebih baik, dan untuk dia tangkap cahaya tu lebih banyak pada Reno 16 ni. Dan satu lagi benda yang aku nak sentuh, yang aku suka pada Reno 16 siri kali ni, sebab dia masukkan snap key ni. Biasanya fungsi ni ada pada flagship Oppo, tapi untuk mid range, untuk Reno 16 siri pun Oppo bagi.
So memang sangat membantu untuk korang snap gambar tanpa korang tekan skrin ni. Just tekan dekat tepi ni saja. Dan fungsi dia juga boleh bertukar-tukar bergantung pada penggunaan korang lah. Dan yang terakhir ialah bateri. Kalau kita cerita daripada awal sampai akhir, kita nampak yang Reno 16 ni lagi power. Tapi kita kena akui yang Reno 16F ni lagi better dengan kapasiti yang lebih besar 7000 mAh berbanding Reno 16 5G yang hanya ada dengan sekitar 6700 mAh saja. Mungkin korang nampak sikit, tapi dia bagi perbezaan yang ketara, yang mana Reno 16F ni dia bagi lebihan masa untuk korang layan movie, layan TikTok, almost ke 4 ke 3 jam. Jadi kalau kita cerita pasal ketahanan bateri, memang kita kena akui lah yang Reno 16F ni lagi better lah. Untuk pencasan pula, kedua-dua hadir dengan 80W. Jadi dia punya support charging sama dalam sekitar 30 ke 40 minit untuk korang fully charge. Ok, aku akan buat testing charge untuk kedua-dua model ni, yang mana dulu untuk korang dapat fully charge. Jadi stay dekat next video lah. So guys, apa pendapat korang antara Reno 16F dan Reno 16 5G ni? Yang mana akan jadi pilihan korang? Cuba korang komen. Dan kalau korang minat nak dapatkan Reno 16 dengan harga yang paling murah sekali, aku dah sediakan link dekat bawah tu. Kalau minat, just tekan atau beli dekat Beko ni. Kita jumpa next video. Aku buat comparison lebih detail lagi untuk kedua-dua model ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.